Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin meninggal dunia pada usia 86 tahun. Saya berasa sedih kerana kehilangan seorang kawan, seorang pejuang yang bersama dengan saya. If you can manage these three things, manage your money, manage your manpower, manage your time, you will be successful. Dia adalah satu kehilangan besar pada negara. Dalam sejarah Malaysia, nama Tun Daim Zainuddin bukan sahaja dikenang sebagai negarawan ulung, tetapi juga sebagai dermawan yang mendedikasikan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Bagi beliau, kekayaan sebenar bermakna apabila digunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Sepanjang hayatnya, Tun Daim menyalurkan masa, tenaga dan hartanya untuk membina masa depan yang lebih baik bagi mereka yang memerlukan. Beliau menaja pembinaan masjid dan pusat pendidikan di pelbagai negeri, terutamanya di Kedah, tanah kelahirannya. Setiap masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pengajian dan komuniti, di mana generasi muda menimba ilmu, mendekatkan diri kepada nilai rohani dan membina jati diri yang kukuh. Sumbangannya melampaui sempadan negara. Beliau menaja kos pembinaan Masjid Gold Coast di Australia, sumbangan ikhlas yang hanya diketahui umum selepas perbagiannya. Tun Daim juga mempunyai hubungan baik dengan Aceh. Ketika tsunami melanda Aceh pada 2004, beliau antara yang terawal tampil membantu mangsa, menyediakan keperluan asas dan semangat untuk memulihkan kehidupan yang hancur. Beliau juga memberi perhatian khusus kepada anak yatim, keluarga kurang berkemampuan serta mereka yang memerlukan bimbingan dan pendidikan. Melalui yayasan dan pelbagai projek sosial, beliau menyediakan sokongan kewangan, peluang pendidikan dan bimbingan peribadi. Keistimewaan Tun Daim bukan terletak pada besarnya sumbangan, tetapi keikhlasan yang menyertai setiap tindakannya. Setiap masjid yang dibina, setiap pusat pendidikan yang ditaja dan setiap program kebajikan yang dilaksanakan menjadi bukti pengabdian beliau terhadap kebajikan masyarakat. Warisan Tun Daim Zainuddin terus hidup melalui yayasan, masjid, pusat pendidikan dan senyuman anak-anak yang dibantu. Beliau bukan sahaja dikenang sebagai tokoh pemulihan ekonomi negara, tetapi juga insan berhati emas yang mencipta legasi kekal, berpaksikan nilai kebaikan, keikhlasan dan jasa bakti kepada bangsa.